Customer ni tengah edit-edit dia punya video, tiba-tiba MacBook dia terpadam. So dia hantar dekat aku untuk check kenapa. Untuk check, kau akan pakai device ni untuk tengok berapa banyak power yang masuk. Dekat sini boleh nampak power yang masuk tu 5 volt je. So tu tak normal. Lepas tu kita buka dia punya casing bawah. Dekat sini boleh nampak MacBook ni tak pernah diusik. And board dia pun elok je, cantik, tak ada habuk pun. Tapi boleh tiba-tiba rosak. Lepas tu kita keluarkan dia punya board untuk cari mana komponen yang rosak yang buatkan MacBook ni jadi tak boleh on. And bila aku terbalikkan je board, aku perasan ada komponen yang dah terbakar. Ni view daripada mikroskop. And dekat sini kau boleh nampak ada satu kapasitor yang dah crack. And dia bukan sekadar crack, dia sampai terbakar. Kesan terbakar tu pula sampai efek dia punya motherboard. So bila dapat case macam ni, kita kena remove semua kesan-kesan terbakar yang ada dekat dia punya board and restore balik dia punya circuit. So dari video ni kau boleh nampak macam mana cara aku cabut komponen yang rosak tadi, restorekan balik semua circuit-circuit yang dah terbakar and pasang komponen-komponen yang baru. So ni dah siap, ikutkan ni lah rupa dia. Walaupun tak nampak macam original, tapi dia akan berfungsi sama macam asal. Dia punya tahap terbakar tu sampai dekat keyboard dia pun ada efek juga. So ni aku dah pasang balik semua. So now aku akan test. Cucuk balik device ni. And dekat sini kau boleh nampak power yang masuk tu dah naik sampai ke 20 volt. And dah boleh on. Ni yang paling penting.